Ramai orang tak tahu dekat Melaka ada beberapa hidden place, terutama dekat Jasin. Aku nak bawa korang pergi 7 tempat menarik yang ada di Jasin, Melaka. Yang pertama adalah Eco Cruise Tasik Cincin. Ramai lagi yang tak tahu dekat Tasik Cincin ni boleh naik cruise. Sepanjang perjalanan, Boatman akan ceritakan serba sedikit sejarah tentang Tasik Cincin. Suasana Tasik ni sangat tenang dan sangat cantik. Dekat sini pun ada banyak itik. Tak lupa juga ada restoran makanan yang sedap dekat tepi Tasik ni. Kalau korang nak menginap, korang boleh pilih untuk menginap di Villa Taman Ekstrim Tasik Cincin. Dekat dalam villa ni sangat luas dan sangat selesa. Dari dalam villa ni, view dia adalah Tasik Cincin. Siap ada balkoni yang luas lagi untuk korang healing-healing sambil tengok sunset. Dekat sini juga disediakan mini waterpark untuk anak-anak. Percuma je untuk orang yang menginap dekat sini, tapi dia terbuka untuk orang awam. Dekat Jasin pun ada zoo tau, Jasin Mini Zoo. Dekat sini pun ada pelbagai jenis haiwan yang tersedia. Korang boleh bagi haiwan-haiwan ni makan. Antara dia yang ada kapibara, kambing, pelbagai jenis ayam dan burung, rekun, kasawari dan juga kuda. Siapa cakap dekat Melaka ni tak ada island hopping? Dekat sini pun korang boleh pusing-pusing pulau. Daripada JT Umbai yang terletak di Merlimau, korang kena naik bot ke 4 buah pulau. Yang pertama ni adalah Pulau Undan. Dekat sini korang boleh tengok banyak koral yang sangat cantik. Lepas tu ada Pulau Nangka dan ada juga Pulau Dodol. Tapi tak ada jual dodol dekat sini tau. Yang terakhir adalah Pulau Besar, pulau yang paling besar antara keempat-empat buah pulau tadi. Yang keenam adalah Galeri Demang Abdul Ghani. Demang Abdul Ghani adalah seorang tokoh sejarawan terkenal di Melaka, khususnya di Merlimau. Rumah ni dah berusia lebih daripada 191 tahun tapi masih lagi teguh berdiri. Hiasan dan barang-barang yang ada dekat dalam rumah ni adalah yang original daripada zaman dahulu lagi. Tempat terakhir yang patut korang pergi dekat daerah Jasin ni adalah Villa Dutariang. Ini adalah salah satu tempat penginapan paling cantik di Jasin. Tempat ni bertemakan suasana kampung. Ada 5 jenis villa yang ada dekat sini. Yang paling mahal adalah Duri Hitam. Ada juga namanya Udang Merah, Johor Mas, Musang King dan juga Kim Hong. Bilik dia semua dekat sini besar-besar dan sangat selesa, macam tengah duduk dekat dalam kampung. Tapi semua bilik ni ada aircon tau, jangan risau. Dekat dalam ni juga korang berpeluang untuk pusing-pusing dalam dusun durian diorang yang luas ni, menaiki ATV. Ada banyak lagi kelengkapan lain seperti pool table, soccer table, karaoke dan paling penting kolam renang yang besar. Jadi kalau korang dah boring pusing-pusing dekat Bandar Melaka, apa kata kali ni korang pergi turun dekat Jasin pula? Mana lagi? Melaka le.